Okey, jom kita buat soalan ni. So, first kali kita akan cuba label semua yang ada dekat dalam jadual. So, yang ni adalah, price kosong kosong. So, awak cuba labelkan yang ni P00 lah. Yang ni P10. Ini P10 and yang ini adalah P20. So, P20. Okey, untuk yang ni pula, kalau dia bagi dalam bentuk macam ni kan, 2000 ni 100. So, ini maksudnya indeks harga I. So, kalau yang ni 100 maksudnya 20 tu adalah tahun asas ataupun base year. And sorry, kosong kosong, sorry. Kosong kosong ni adalah base year and 10 ni adalah tahun semasa lah. Ya, so I10 kosong macam tu. Okay? Jom, so kita buat soalan yang pertama. Soalan yang pertama, diberi bahawa indeks harga bagi bahan mentah A. So dia bagi I untuk A, I untuk material A, 2010 based on 2020 based on 2010 ialah 110. Okay, so awak cuba labelkan dulu. I 20 10 ialah 120 Bismillah. I 20 10 ialah 110. I 20 10 ialah 120. Okay, jom. So soalan kata apa? Soalan kata sini, cari nilai X. Okay, jom. So awak cuba tengok, dia hanya mention material A untuk tahun 2020 and 2010. So, jap. Material A yang ini pada tahun 2020 dengan 10. Betul ke? Yes, betul. So, maksudnya material A, awak just kena tengok ini and ini sahaja. 2020 and 2010. Okay, jom. Disebabkan ada kena-mengena dengan harga, so awak kena guna formula indeks harga lah. Okay, untuk I. So, I 20 10 gunakan dia punya formula P20 bahagi dengan P10 darabkan dengan 100. Yes. So, masukkan dia punya I untuk yang ini adalah 120 lah kan? 120. So, P20 dia adalah X. P10 dia adalah RM48.60. So, darabkan dengan 100. Sekarang ni kita dah boleh ambil calculator untuk cari value of X lah. Okay, jom. So, ambillah calculator seperti biasa. Darab 100. So, ambil calculator. So, nanti awak tekanlah shift soft ataupun shift soft equal. So, jawapan awak adalah RM58.32. Okay, jom. So, settle untuk soalan A1. Ya. Jom. A1. Kita buat untuk A2 pula. A2. A2 dia nak apa pula? Okay, jom. A2 dia kata dekat awak, cari nilai Y. Nilai Y kat mana? Nilai Y. Nilai Y. Oh, nilai Y sini. So, nilai Y ni apa, Wak? Nilai Y ni adalah I10. I10 2000. Okay. So, dia nak cari nilai Y. Maksudnya apa? Awak kena guna formula pertama jugalah. Macam mana tu? P10 bahagi dengan P00 darabkan dengan 100. Boleh? So, I yang diberi ialah Y. Masukkan Y sini. So, P10 awak kena tengok untuk 10 dengan 00 je. So, yang ni padam jap. Awak kena tengok 10 dengan 00. Yang ini je lah. So, RM15.20 untuk P10. Okay. Lepas tu untuk P00, RM16 darabkan dengan 100 lah. Jom. So, yang ni pun awak just kena ambil calculator. RM15.20 per 16 darabkan dengan 100. So, awak dapat RM95. Okay, jom. Tetapi, soalan tu nak minta awak buat apa sekarang? Dia minta awak cari Y. Lepas tu dia minta awak interpret. Dia minta awak tafsirkan. So, bila mana kita nak tafsirkan, awak kena tengok sama ada dia meningkat ataupun menurun lah. So, disebabkan awak nampak ini 95 kurang dari 100. So, dia menurun lah. So, awak kena letak apa? 2000 ataupun perubahan ataupun changes dari tahun from year, dari tahun berapa ni? Dari tahun 2000 okey ke tahun 2010. Kepada 2010. Okey, perubahan harga lah, perubahan harga ataupun perubahan harga, okey, daripada tahun 2000 kepada tahun 2010 menurun. Nanti awak buat ayat cantik sikit lah. Menurun sebanyak. Okey, yang ni kan 100 jadi 95. So, berapa yang dia turun? 5%. Okey, so menurun sebanyak 5% lah.
So awak kena buat ayat macam gitulah. Okay. So decrease 5%. Ayat ni yang penting tau. Ayat ini yang penting. Menurun 5% ataupun decrease to 5%. Macam gitulah. Okay. From 2000 until 2010. Macam itulah. So yang tu lah soalan A2. Kita pergi pada soalan B. Jom. Soalan B pula dia minta awak, jika P mewakili pemberat bagi bahan mentah D, okey. So, sekejap saya cuba untuk labelkan satu persatu jap. So, P ni untuk bahan D. Saya cuba label jap. Untuk bahan D, dia bagi pemberat dia adalah P. Jom. Untuk bahan B, dia bagi awak pemberat dia ialah P tambah 1. Sini kan, dia punya weightage dia. Jom, sekarang saya nak cuba label yang bahasa Inggeris pula. Sama je untuk yang pemberat weightage of materials D ialah P represent D, and untuk yang weightage untuk material B ialah P tambah 1. Yang ini untuk tahun 2010 lah. 2010. Okay, so kalau saya nak cuba untuk letakkan semula dia punya weightage untuk tahun 2010. Okay, weightage untuk tahun 2010. So 2010 yang warna gelap ni, so yang pertama sekali untuk bahan A 5 lah. So letakkan untuk bahan A, dia punya ni ialah 5. Sekejap okay. So bahan A ialah 5 weightage dia. Ni tahun 2010 tau. Okay, jom. Selepas tu untuk yang bahan B, tadi dia kata kat awak bahan B ialah P tambah 1. Betul? So awak cuba label jap. Untuk bahan B ialah P tambah 1. Bahan C dia ada bagi kat dalam soalan, which is berapa ni? 2. And bahan D dia bagi dalam soalan panjang, dia bagi P. Okay, P. Ya, sudah label semua tu, barulah kita akan jawab soalan lah. Soalan kata apa? Calculate the value of P. Cari nilai P. Okay, apabila indeks perubahan 2010 berasaskan 2000 ialah 130. Okay, tak apa. 2010 based on 20 is 30. So pertama sekali awak kena dapatkan I10 20 dulu. Okay, I20 10 dahululah. Okay, jam. So awak cuba label jap untuk I. Ni saya letakkan di sebelah sikit lah. Sebab kita nak masukkan dia punya I, ni saya letakkan di sebelah sikit. Okay. Ni panjangkan sikit. Jom kita akan cari untuk I setiap satu lah. I apa tadi? I 10 kosong. Okay. So I 10 kosong 10 kosong. Okay. So settle untuk yang 2010 punya weightage lah. Okay, jom. So kita masuk je dia punya I dia ada ke dalam soalan? I 10. Adalah yang ni lah. Okay. 162, 110. Apa lagi tadi? 115 dengan Y. Oh, saya lupa nak labelkan semula. Y awak dalam ni adalah 95. X awak 58.32. Lupa nak labelkan. Sepatutnya kena labelkan tau. Kejam. So ini awak dapat 95, letakkan di bawah ni lah. Kejam. So soalan tu dia dah bagi awak satu composite index 2010 2130. So awak cuba label kejap. Dia punya I composite 2010 based on 2000 ialah berapa tadi? 130. Okay. So gunakan formula composite index. So macam mana? Darab. I darab W. So ambil lah. 162 didarabkan dengan 5 tambah 110 didarabkan dengan P tambah 1 tambah lagi 115 didarabkan dengan 2 tambah. Okey, 95 didarabkan dengan P. Okey, 95 P lah, 95 P. So, perkan semua dengan total weightage. So, awak kena tambahkan dengan semua ni lah. 5 tambah P tambah 1. Okey, tambah 2 tambah P. So, dia punya indeks sebuahan ialah 130. Kejam. So sebelum saya nak selesaikan benda ini, saya rasa kita akan cuba untuk simplifykan satu persatu dahulu. Jom. So ini, okay. Ini saya akan cuba untuk tambahkan dahululah. 162 darab 5 tambah 115 darab 2. Awak dapat ini 1040.
So letakkan dulu 1040. Jom. Untuk yang ni saya akan cuba untuk kembang-kembang lah. 110 darab pi 110 pi. 110 darab 1 110 ditambahkan dengan 95 pi. Jom. So pi dengan pi saya akan cuba untuk tambah dulu. 110 tambahkan dengan 95. Awak akan dapat 205. So yang ni saya padam sekejap jadi 205 pi terus. 205 pi. Lepas tu ini dengan ini kan dia tak ada pi, so boleh tambahlah 1040 tambah 110 terus. Awak akan dapat 1150 terus. So yang ni 1150 terus lah. Okey. So yang ni pula, yang ni pindah semua, bahagi pindah semua ke kanan lah. So awak kena buat apa? Awak tambahkan semua dulu. Yang ni 5 tambah 1. Sorry, 5 tambah 1 tambah 2, awak dapat 8. So 130 darabkan dengan 8. Lepas tu pi tambah pi jadi 2pi. Okey, jam sampai sini dah boleh tekan calculator untuk cari value of pi lah. 1150 tambah 205 pi sama dengan 130 darabkan dengan 8 tambah 2pi. Okey. So nanti jawapan awak, okey, awak tekan shift solve equal. So jawapan awak dapat ialah 2. So P ialah sama dengan 2. Sekejap. So settle untuk yang soalan B. So pergi soalan C pula. Jom. Untuk soalan C pula, cari indeks gubahan bagi sebatian Y. Calculate the composite index for component Y. Untuk tahun 2020 based on 10. 2010 based on 10. Okay, tak apa. So kita buat yang tu dulu. Lepas tu jadi baru kita baca yang seterusnya ni. Boleh? So cuba cari I apa tu? I 20 10 dulu lah. So I 20 10 dulu. Ya, boleh? So disebabkan ada indeks gubahan, awak kena cari dia punya weightage untuk tahun 2020 lah. So yang ni tahun 2020. Betul lah 2020. Awak kena tengok dia punya pemberat dekat 2020. Dia ada bagi tadi dekat dalam soalan. Awak cuba tengok sekejap. 2020 yang warna yang tak terang ni. Okay, so dia punya bahan A ialah ni 6, 2, 3, 1. 6, 2, 3, 1 lah. So letakkan bahan A 6, 6, 2, 3, 1. So bahan A, B, C, D. Okay, jom. So I 20, ini bukan gubahan lagi. I 20 10 ada tak dekat dalam soalan tadi? I 20 10. Weh, tak ada weh. So maksudnya kena cari satu persatu dahulu untuk 20 10 ni. Okay, tak apalah. So kita cuba buat satu persatu di sebelah sana sekejap. Tengok cukup ke tak cukup. Okay, jom. So jap. Untuk yang ini saya rasa kita boleh untuk kira satu persatu je kot. Sebelum tu dia nak untuk apa? Dia nak untuk sebatian Y. Sekejap betul lah yang tu. So dia nak untuk I 20 10. So maksudnya apa? Awak kena cari I untuk setiap 20 10 lah. So saya rasa saya nak buat dekat sini je lah. Okay. So cuba cari yang pertama dulu. Ini dengan sebentar. Jom. Pertama sekali ini dengan ini dahulu. 20 10. So cuba cari sekejap 58.32 perkan dengan 48.6 darab 100. So awak akan dapat 120. Saya letakkan ini 120 120. Jom. Lepas tu kita buat untuk yang ini pula. Yang ini pula. So cuba baik sekejap. 22 bahagi 22 per 100. Darab 100. Awak akan dapat 100. So letakkan yang ini 100. So untuk bahan C pula, jom. Bahan C pula kita ambil yang ini pula. 27.6 per 27.6 darab 100. Awak akan dapat yang ni 100. Okey, sama jugalah 100. And last sekali untuk bahan D. Bahan D yang ini. Okey, bahan D yang ini. RM17.10 perkan dengan RM15.20 darabkan dengan 100. So awak akan dapat apa ni? 112.5 lah. 112.5. Yes. So disebabkan soalan tu nak cari awak gubahan ataupun komposit, awak kena buat apa? Awak kena darab. Bahagi semua dengan total pemberat lah. Jom cari jap untuk I
20, 10 untuk komposit. So macam mana awak? Awak kena darab lah. So jap saya pindahkan ke kiri sikit, takut tak muat lah. Jom. So I 20, 10. Pertama sekali 120 didarabkan dengan 6. Tambahkan dengan 100 didarabkan dengan 2. Tambahkan dengan 100 didarabkan dengan 3. And tambahkan dengan 112.5 didarabkan dengan 1. Perkan dengan total weightage, which is 6 tambah 2 tambah 3 tambah 1. Jom. Cuba kira yang ini sekejap, satu persatu. So 120. 6. Lepas itu 102 tambah 103 tambah 2.5 darab 1 perkan dengan 6 tambah 2 tambah 3 tambah 1. So jawapan awak ialah berapa ni? 57.04. Boleh? So awak kena ambil lah 57.04. Jap, cuba cek jap. 120. 120. Okey, 111.04. Ya ke? Cuba cek jap. 1206 200, 300, ya, 102, 103, 112.5 darabkan dengan 1, yang bawah ni 6231. Betul lah. 111.04. Okey. So macam gitu dahululah. Okay, jom. So dah dapat apa itu, apa yang awak kena buat adalah seterusnya. Soalan tu nak minta awak cari harga. Ya, seperti biasa kalau ada perkataan harga ataupun price, selling price, so awak kena guna formula yang pertama baiklah. Jom. So tahun yang ada adalah 20 dengan 10 je, awak kena gunakan formula yang pertama. So which is apa? P20 bahagi dengan P10 darabkan dengan 100. Boleh? Jom. So I dia dah bagi dah 111.04. Harga pada tahun 2020 dia ada bagi tak? Tengok jap. Okey, tak ada. Dia nak minta kita cari. 2020 dia minta kita carilah. So 2000 pula dia bagi awak RM250. So pada tahun 2000 200 tapi ini tahun 2000. Ini tahun 2000 lah. Jap. Saya rasa maybe soalan ni dia ada typo sedikit ke? Ya ke? Jap, tengok jap. 2020 sepatutnya yang ni 2020 kan dia minta seterusnya, so sepatutnya ni 2020 dengan 2010. Tak apalah, kita cuba katakanlah soalan ni typo, so yang ni sepatutnya 2020 and 2010 lah sini. Betul ke? Yang ni sepatutnya 2010. Okay, jam. So 2010 harga dia adalah RM250, so letakkan di bawah lah RM250 kilogram. Okay, jam. So nak cari P20. So yang ni macam masalah, tekan kalkulator untuk awak cari P20 itu berapa. So ambil jap, 111.04 X per 250 darabkan dengan 100. Awak tekanlah shift soft equal. So awak akan dapat jawapan dia adalah 277.6. Okey. Ke salah? Sekejap. Ke jawapan ni betul je? Sebab 4 markah. So 4 markah dia takkan secepat macam ni lah. Tak apa, saya cuba untuk padam jap. Kita cuba anggapkan dia punya harga tu betul dulu. Awak cuba anggapkan dia punya harga itu betul dulu lah. Okey, boleh lah. So dia punya harga pada tahun 2000, kalau lah dia punya soalan ni betul lah 2000. Kalau lah soalan dia betul 2000 So dia bagi awak P00 ialah 250. 250. So dia nak cari dekat awak. So maksudnya apa? Dia ada 2000. 2020. Okay. And dia nak minta awak cari P00. So awak kena cari 20 berasaskan 00 dahulu. So awak kena cari apa? I 20 based on 00 dahulu. Awak kena cari yang itu dahululah. And saya rasa untuk cari yang tu disebabkan benda ni dah berkait dengan 3 tahun. Ini tahun 2010. Ini tahun 2000. Ini tahun 2010. So dia dah berkait dengan 3 tahun. Saya rasa kita kena buat formula 3 tahun dahulu. Okay, jam. So untuk nak buat formula 3 tahun ni saya letak sini sekejap. Okay, jam. So kita kena buat yang ni, kita ada tahun 2000. Okay. Lepas tu kita ada tahun 2010. Dengan kita ada tahun 2020. Betul lah Okay, jam. So macam gitu dulu.
So sekarang kita cuba masukkan sekejap. 2000 dengan 2010 ialah sini ialah 111.04. Okey. Lepas tu 20 dengan 1000 kita tak dapat lagi. Yang ni yang kita nak. Okey, yang inilah yang kita nak. I apa? I 10.00. Inilah yang kita nak. And 20.1000. 20.1000. So untuk 20.1000 lah yang kita nak. 20.1000 lah yang kita nak. So I 22.000 lah yang kita nak. So yang ni mungkin dah ada. Cuba cek sekejap. Okay, 10.000. Mungkin dah ada tadi. Ni ada 10.130. So masuk sekejap. 10.000 ialah 130 lah. Jom. So gunakan formula 3 tahun. So saya cuba tambahkan satu lagi page ni. So gunakan formula 3 tahun. Macam mana awak? Formula 3 tahun. A darab B per 100 sama dengan C. So C sama dengan A darab B per 100. Boleh? So maksudnya C awak dalam kes ni adalah I 20.000. 20.000. Okay, jom. A awak 130. And B awak 111.04. Jom. So cuba kira sekejap yang ni. 130. 111.04. So perkan dengan 100. Awak akan dapat jawapan awak untuk yang ini. Ialah berapa? 144.35. Sini ya. Bundarkan 2 titik. 114.35 lah. Yang itu untuk I 30/100. So, macam saya cakap tadi, disebabkan soalan tu nak minta harga, awak kena guna formula yang pertama which is I 30, I 22,000. Kenapa saya letak 30? I 20. Kenapa dia punya nombor ni sangat memeningkan I 20,000. Ni pasal salah. I 22,000. Okey. Ialah P20 bahagi dengan P00 darabkan dengan 100. Okay, jom. Lepas tu masukkan dia punya I, masukkan dalam ni which is 144.35. So P20 harga pada tahun 2020 dia ada bagi kat soalan ke? Tak ada, dia minta kita cari. So P20 dia nak kita cari. P00 dia ada bagi kat soalan tadi. So P00 ialah 250. Darabkan dengan 100. Yes, sekarang ni awak dah boleh cari P20 menggunakan kalkulator. 144.35 sama dengan X per 250 darabkan dengan 100. Ya, tekan macam biasalah. Shift soft equal. So, awak akan dapat jawapan dia 360.88. So, RM 360.88. Okay, alright.